lihat, ini lupa saya menerangkan berkenaan dengan kalau habis kita lihat di sini syarat-syarat sah tawaf ini ada satu perkara yang selalu kena tanya juga, yaitu bolehkah petani semasa tawaf itunya bercakap-cakap, bercerita apa, ataupun makan dan minum. Jadi kalau dalam muktamad yang mengatakan bahawa petani boleh bercakap-cakap, anda belum batalnya, anda belum batal. Gantinya afdal meninggalkan. Afdal petani meninggalkan bercakap-cakap, bercerita-cerita. Yang misalnya petani membaca-baca, berzikir, apa, baca Quran, itu satu. Yang kedua berkenaan dengan makan. Ini pernah bertanya juninya, bolehkahnya kami banyak orang kacing manis. Kadang-kadang datang waktunya hypo, dia katanya. Jadi cuma tanya, bolehkah kami makan ataupun minum? Jawabnya boleh atau boleh, tapi dimakruhkan. Makanya itu tu balik semula kepada kenapa ia akan makan. Kalau sekiranya ia makan itu, contohnya macam tadi tu kan, ia hypo, boleh menyebabkan mudarat lagi pasar, maka itu baik kita makan dia. Daripada dia makan, payah lagi kita mikirkan, baik kita makan. Selalunya berbatal apa? Gula-gula, apa aman saja. Tapinya dalam kitab ini mengatakannya wa syurbi akhafu. Kalau makruh minuman itu lebih ringan, maksudnya makan parah sedikit makruhnya, bawahnya minum. Jadi bisa kita minum lah, obat Pepsi ke apa, itulah. Okey. Tadi balik semula tadi, ini saya diterangkan saja yang okey. Ini ittiba. Ini sudah ya, ittiba ini bagi lelaki. Ini disunatkan petani bagi lelaki berihram jemani semasa tawaf. Adapun semasa sembahyang ini tidak, kata ditutup saja. Okey. Peringatan, peringatan. Ada dua perkara ni. Yang pertama, mengelakkan sentuhan antara lelaki dan perempuan. Lelaki diwajibkan berhati-hati agar tidak menghimpit wanita. Wanita juga dikehendaki mengelak daripada menghimpit lelaki. Sekiranya berlaku sentuhan kulit, menurut pendapat kuat mazhab Syafi'i, yakni qaul azhar, wudu batal bagi kedua-dua pihak sama ada sengaja atau tidak. Menurut pendapat lain dalam mazhab Syafi'i, muqabil al-azhar, wudu batal hanya bagi yang menyentuh, manakala yang disentuh tidak batal. Okey. Di sini seperti mana yang saya selalu sebutkan, apabila berkaitan dengan fikih, selalunya ada perbezaan pendapat. Ini baru dalam mazhab Syafi'i ini. Dalam mazhab Syafi'i Ghazali pun ada dua pendapat ni berkenaan dengan persentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi pendapat yang selalu kita dipakai itu adalah pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat, yaitu orang yang disentuh dan orang yang menyentuh, dua-dua batal. Adapun pendapat yang lama, pendapat yang kedua, yang lama lawannya, yaitu orang yang menyentuh sahaja batal, ia memegang saja batal. Adapun orang yang kena sentuh itu tidak batal. Makanya kalau kita lihat situasi di kawasan Matafani, memang bercampur lelaki dan perempuan. Dan ada setengah kaum durang bagi kalau kata ni, alhamdulillah, bagi wanita kata ni, muslimat kata ni, selalunya yang memakai stukin komplit tu, baju apa semua stukin. Ini ada setengahnya bini-bininya dari negara mana, kita ibu stukin. Dia tak pernah tertandang ni. Dia tahu aku tertandang kan, dia tertandang dia tahu. Jadi pada waktu itu siapa tadi yang menyentuh, siapa yang mana ni? Kadang-kadang kawan itu keadaan seperti itu. Jadi jadi berhati-hatilah. Satu. Yang kedua, bagi yang lelaki dan perempuan yang suami isteri, ini juga ni, sebenarnya supaya kita terpisah. Jangan sekali-kali satu berpingat
tangan memang dah boleh. Yang kedua, jangan sekali-kali dipegang kainnya ataupun dia boleh. Yang tu sudah tahu orang ni terbahano di dalam dipegang lagi kainnya, tu orang nauzubillah min zalik. Jadi apa yang patut dibuat, pegang bagnya kah, itu dibolehkan. Okey. Yang kedua, bagi jemaah yang perempuan yang sedang haid, ini yang kedua, yang sedang haid, tidak dibenarkan melaksanakan tawaf ifadah semasa haid. Ia mesti dalam keadaan suci. Jemaah hendaklah menunggu sehingga haid selesai sebelum menyempurnakan tawaf dan sa'i, kerana kedua-duanya adalah rukun haji. Selama rukun tersebut belum dilaksanakan, hajinya dianggap belum sempurna. Jemaah disarankan mendapatkan nasihat doktor bagi menguruskan isu haid sekiranya perlu. Ini ada cara-caranya lah lagi, insyaAllah. Biasanya ni berkaitan ni dan belum ada masalah, selalunya lah. Selalunya tak belum ada masalah. Wallahualam. Saya baru mengalami, saya tidak pernah mengalami. Jadi saya tidak tahu barang ini. Tapi so far yang saya tahu, bila makan ubat penahan haid itu selalunya mengasih. Wallahualam lah, wallahualam. Saya kurang arif. Okey. Ini Baitullahil Haram, keterangan tentang Baitullahil Haram kita pun tahu sudah. Okey. Baitullah ini disebut juga dengan nama Ka'bah, iaitu sebuah binaan batu yang tertua sekali di dunia. Padahal itu yang tertua, yang dibina untuk tujuan ibadat. Tingginya 15 meter, bentuknya hampir-hampir 4 persegi, mempunyai 4 penjuru. Jadi semasa kita melihat Ka'bah ini, ada orang kadang-kadang orang yang belum pernah ke sana, bila ia melihat Ka'bah, ia terasa ada something datang arahnya. Itu biasa, normal. Kadang-kadang sampai menitiskan air mata. Itu biasa. Kadang-kadang kita melihat ada gambar ataupun ada TV, lain rasanya dengan kita melihat Ka'bah ini dapat-dapat. Bila kita melihat Ka'bah, oh Masya Allah, ada sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan arah Ka'bah ini. Cuma ada indah, setiap kali orang melihat Ka'bah disunatkan membaca doa. Doanya lebih kurangnya, ya Allah, kurniakan, tambahkannya kemuliaan pada Ka'bah ini. Itu antaranya lah, tambahkan kemuliaan pada Ka'bah ini. Sebab itu ada juga ada silap ada yang mengatakan antara doa yang makbul ialah semasa kita ini melihat Ka'bah. Semasa kita ini melihat Ka'bah itu saja doa makbul antaranya. Itu boleh kita ni cubalah. Okey, jadi ada 4 penjuru. Satu penjuru namanya Hajar al-Aswad ataupun batu hitam, yang menghadap ke timur, antara yang terpenting sekali kerana ia merupakan tempat permulaan dan tempat kesudahan tawaf. Yang kedua dipanggil Rukun Iraqi ataupun penjuru Iraqi. Ia menghadap ke negeri Iraq. Okey, ke negeri Iraq. Yang ketiga, penjuru Syami. Ia menghadap ke negeri Syam. Kalau sekarang ini delegasi dia negeri Syam ni, maksudnya nama Syam itu delegasi adalah